Okey, kita dah siap pakaian. Kita akan naik ke Bukit Bendera. Cuaca pun cantik hari ni. Cuaca petang ni tak hujan. Tak hujan, tak panas. Pukul 6 sekarang tengok. Lagi sejam untuk buka puasa. Belum tu kita check dulu motosikal parking sini. Okey, cantik. Okey, Bukit Bendera tak sibuk hari ni. Mungkin sebab petang kot, jarang orang nak main. Penang Hill Corporation ni tempat parking tu. Ni ada uncle duk jaga. Mereka memang jaga parking setiasa. Okey, Allah, kita nak tengok anak bulan dekat sini. Nak tengok gerhana bulan. Kita tunggu dulu orang masjid tak turun. Mereka akan turun main beg, insyaAllah. Katanya 5.30 kena standby. Okey, alhamdulillah petang ni ada dekat kaki Bukit Bendera. Sekarang tunggu time nak naik ke atas bukit. Sebelah saya Ustaz Irwan. Sana sahib bersama Dr. Suki, Mufti Pulau Pinang. Kita nak naik atas Bukit Bendera. Kita nak solat gerhana. Nak tengok gerhana kat atas sana, insya-Allah. Okey, alhamdulillah masjid bagi pada kita tiket fast lane. Jadi senanglah untuk kita jalan ikut laluan ni cepat. Tak kena beratok kalah hari-hari biasa. Kalau kita first time naik kereta api ke atas Bukit Bendera ni, kita akan perasan yang bukit ni memang agak curam dan memang dahsyatlah kereta api ni boleh tarik naik ke atas. Allahu Akbar, subhanallah. Tak sabar nak tengok gerhana bulan. Ni first time ni untuk saya tengok gerhana bulan dekat atas bukit. Sampai ke stesen atas sebentar lagi. Sila jauhkan tangan anda dari pintu. Pemandangan dari atas Bukit Bendera ni memang cantik kerana kita boleh nampak hampir seluruh Pulau Pinang dari atas Bukit Bendera ini. Dan cuaca di atas bukit ni sejuk walaupun kita naik pada waktu tengah hari ataupun pada waktu petang. Ini bukan lagi teropong yang diguna untuk tengok gerhana bulan ya. Ni teropong untuk kita tengok tempat yang jauh dari atas Bukit Bendera. Kita naik sampai atas Bukit Bendera ni, tidak semua orang tahu yang atas Bukit Bendera ni ada sebuah masjid. Dan masjid ni aktif disebabkan telah diiktiraf boleh dilaksanakan solat fardu Jumaat, apatah lagi solat fardu 5 waktu seharian dan banyak lagi program yang hidup di masjid ni. Pengurusan korporat Perbadanan Bukit Bendera, Mak Fauzi bin Mahdati, pengurusi masjid Jami' Bukit Bendera, yang berusaha ahli jawatan kuasa falak negeri, yang berbahagia Datuk Datin Dadin, Div Kehormat, rakan-rakan media. Begitu teliti, begitu teratur dan begitu menakjubkan. Fenomena gerhana bulan bukan sekadar bayang-bayang bumi menutupi cahaya bulan, tetapi ia adalah peringatan bahawa seluruh alam ini bergerak dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan dalam surah Yunus ayat 5, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب." حي على الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cuaca pada malam tu selepas pada waktu maghrib dari atas puncak Bukit Bendera Pulau Pinang agak berkabus. Jadi kami tak dapat nak melihat gerhana bulan dengan menggunakan mata kasar. Tetapi boleh dikesan dengan menggunakan teropong. Ni view pada malam hari. Allahu Akbar. Cantik sungguh. View dari atas Bukit Bendera nampak bercahaya-cahaya di bawah sana. Bercahaya-cahaya. Kereta api pun dah panggil. Ini last trip untuk malam. Last trip. So kita kena cepat-cepat. Kalau tak ada nanti alamat dia kita duduk atas. Alhamdulillah, syukur selesai program kita hari ni. Kita dah tengok gerhana mata bulan dan kita boleh balik dah.